Tak jam pun. Tak ada orang masuk pun. Clear. Jadi kalau kita dah masuk, balik hari boleh. Assalamualaikum. Hari ni aku nak ke Padang Besar. Saja nak berjalan-jalan bawa motor ni lah, sampai ke hujung Semenanjung lah. Saja nak bawa ke sana. Okay, stay tune. Layan je aku punya video ni sampai ke akhirnya. Alright, stay tune. So, alhamdulillah setakat ni cuaca cantik. Aku daripada Lostar nak ke Kanga dulu. Aku tak tahu aku punya ni video ni ada tidak sound atau tidak, sebab tadi padam masa aku on balik. So jalan dekat dari sini kena berhati-hati sikit lah, sebab pattern orang yang belah sini dia suka main keluar tiba-tiba. Tadi pun aku hampir-hampir nak accident, kereta keluar. Sebenarnya aku buat slow dalam 70-60 je. So antara Alostar ke Kanga daripada Bergong, so kena hati-hati lah. Ok, nanti mungkin balik nanti aku akan buat satu lagi video isian minyak aku lah, daripada Alostar ke Seremban. Aku akan buat video panjang sikit lah, berapa liter isian, berapa kali isi. Yang hari tu aku daripada Seremban ke Alostar aku dah buat, tapi sound aku ada problem, jadi aku tak upload dalam video tu. Jadi insyaAllah aku akan buat video kilometer lah, berapa isian minyak dan juga jarak untuk sekali isi lah, daripada Alostar ke Seremban. So jarak perjalanan aku dah lalui 3,846 kilo lah. InsyaAllah dalam 4,500 nanti aku akan buat satu lagi video untuk sebih kali kedua lah. Kalau bukan aku nak sebih dekat sini, tapi sebab aku tak bawa dia punya voucher yang percuma untuk kali kedua tu, jadi aku tak nak buang duit. Aku sebih dekat Serai Motor lah insyaAllah. Sebab aku punya target 4,500. 4,500 aku akan buat sebih kali kedua. Ok, tak lupa juga aku ingin berterima kasih kepada subscriber lah. Ok, aku baru saja cecah 500 subscriber dan baru dapat notification untuk button super like. Ok, kalau para viewer tak keberatan, ok bolehlah tekan button super like tu lah. Dan super thanks dan bagilah berapa kau nak bagi. Ya. Aku baru jejak 500 subscriber. Terima kasih kepada yang menonton dan juga subscribe channel aku lah. InsyaAllah kita akan road ke 1,000 subscriber pula lepas ni. 1,000 dia aku akan buat gift lah kot, InsyaAllah. Kalau ada rezeki lebih sikit, aku akan bagilah subscriber yang ke 1,000 gift, InsyaAllah. Ok, kita dah sampai di Kanga. Ok, dekat area Kanga ni aku cukup susah nak jumpa motor-motor daripada brand Zontes dan juga SIM je lah. Memang tak jumpa lah. Aku belum jumpa lagi kedua-dua brand yang aku sebutkan tadi lah. Mungkin ada, tapi tak ramai lah. Kalau area Seremban, Kuala Lumpur, Selangor, memang boleh kata-kata boleh tengok lah. Dekat atas highway, tepi berjalan boleh senang nak jumpa. Okay, terutama sekali Zontes lah. Tapi dekat area utara ni aku tak jumpa, payah nak jumpa. Cukup susah nak jumpa. Mungkin orang sini dia travel tak guna motor kebanyakannya, mungkin guna kereta. Dan kawasan utara ni macam contoh macam Alostar dan juga Perlis ni, dia tak sejam KL, Selangor, Seremban lah. Mungkin tu antara faktor dia lah, yang aku rasa penggunaan motor adventure ni tak sangat dipraktikan di belah utara lah. Itu apa yang aku tengok lah. Macam Perlis ni kan, kita boleh tengok dia punya kereta pun tak sepadat belah-belah Seremban dan juga belah-belah KL ataupun Melaka. Nah, situ lah belah-belah selatan dan juga pantai barat. Okay, ni Kanga Jaya. Okay, baru saja launching hujung tahun ni kot, baru-baru ni kot. Kanga dia pun dah macam-macam ada. Tak macam dulu lagi Semua dah ada, apa yang ada di Alostar boleh katakan semua dah ada di Kanga. Kanga dia pun antara negeri yang pesat membangun lah. Dan
juga banyak juga kedai-kedai makan yang best dekat area sini. Cuma yang aku belum lagi nak buat vlog. Belum sempat lagi nak buat vlog untuk jalan saya makan area-area Kangah ni. Masa dan juga kelapangan aku akan buat lah. Hari ini hari Ahad, jadi belah-belah Perlis ni cuti lah. Sama dengan negeri yang lain lah, kecuali belah-belah Kedah. Kedah masih bekerja pada hari Ahad. Bukan masih bekerja, dah mula bekerja pada hari Ahad, kecuali sektor government lah. Jadi sebab tu Perlis ni nampak lengang sikit lah. Kebaikan sini aku tengok ramai guna kap lah. Dia lebih praktikal lah kot. Macam belah-belah Seremban ni dia banyak guna motor touring ni sebab jarak perjalanan untuk pergi kerja tu jauh lah. Ada daripada Seremban pergi ke KL, kerja di KL, ada di Seremban kerja di Melaka, dan juga ada daripada Kuala Lumpur kerja ke Melaka dan sebagainya lah. Sebab itu kita boleh tengok dekat area-area Seremban, KL dan juga Melaka ni ramai guna motor-motor touring ataupun motor-motor skuter ni lah. Di belah-belah sini jadi lah banyak motor-motor kap lah, kap cai. Oh ni ada lah, rata-rata semua kap cai. Ada mungkin tak praktikal lah untuk jalan dekat-dekat guna motor skuter adventure dan juga motor touring kat area ni lah. Bukan tak ada, mungkin ada, cuma tak dia bawa keluar lah. Sebab ya jalan pun lengang macam ni, so lebih praktikal guna kap cai dan minyak lebih jimat lah. Adik tadi macam nak tidur. Tak tidur pula. Aduh. Kalau pasal nampak gelap. Nampak gelap lah sana. Belah-belah pantai timur dengan Thailand kan hujan ni. Kuat angin sini. Angin kuat. Tidur lah. Okey, kita sambung semula perjalanan. Aku baru pas anak aku dekat anak buah. Sebab dia dah tertidur. Tadi dia lah nak ikut sangat. Kalau ikutkan aku tak bagi ikut. Tapi dah menangis-nangis, tak apalah. Bawa lah sekejap. Tengok-tengok tertidur. Okey, kita sambung balik perjalanan kita menuju ke Padang Besar. Langit nampak agak gelap. Area Padang Besar tu gaya nampak kan. Gelap betul. Padang Besar memang biasanya memang akan hujan. Dia dah sepadan dengan Thailand ya. Jarak perjalanan antara Alustar ke Kangah lebih kurang dah 50 km lah. Jarak perjalanan. Oi, gelap. Yang hujan lah. Baju hujan pun tak bawa ni. Nak balik hujan tak bawa. Nak pergi, aduh, pisang. Yang banjir tu bukan dekat area sini, Gua Kelam tu ke? Yang banjir itu Perlis. Oh, Belarau. Apa tu? Rasa macam Gua Kelam banjir. Belah sini tak ada je. Dia belah sana, belah-belah. Dah sampai area Timah Tasuh. Lama tak pergi Orang Kelian. Lepas dia tak buka border tu, tak ada lah, malas nak pergi lah. Kalau tak ada orang nak pergi sebab tu kan. Dulu sebab orang nak pergi sebab dia ada border buka Sabtu Ahad tu. Lepas dia dah ada problem tu tak buka, malas nak pergi. Kesian orang yang berniaga dekat area situ lah. Dah lama lah, tiba-tiba tutup lah tu. Lepas banjir tu kot. Dia sekejap tu kalau dia tutup air, dia memang dia naik cepat je. Tutup dalam seminggu lah dah naik dah. Oi, ramai. Dia dah buat baru lah. Oh, kunjung kahwin. Nak pergi dekat mana ni? So, diorang parking kat tempat baru tu.
wangi bau. Lama tak makan sini. Lama tak makan. Esok ni sekejap. Masuk Thailand sekejap pun boleh ni. Masuk keluar ikut sana, ikut Danuk. Keluar ikut Sadau, masuk Danuk, beli Lok Ching balik. Aduh, rasa tak jam ni sebab dah tak apa. Orang tak pergi Hanyai kan. Orang pergi esok. Pergi Hanyai. Dia tu dah booking di Hanyai bulan 12. Kan Hanyai tak boleh masuk lagi. Kawan kakak kata, bolehlah hang teman je lah pergi Danuk lah kakak. Betul. Okeylah dekat Danuk bolehlah aku teman. Sebab dia dah honey di sana. Sebab ni masih hujan ke tak gelap lagi lah. Dia banjir dia bila boleh banjir balik. Risiko nak masuk pun. Tu. Macam Blue Star dia punya ni. Okey, dah. Panjang ke kereta? Tak jam pun. Tak ada orang masuk pun. Clear. Jadi kalau kita nak masuk balik hari boleh. Kompleks bebas cukai. Alhamdulillah. Baru sempat ada mesti DIY lah tu di sini. Ada mesti DIY. Alhamdulillah. So dah sampai. Itulah clear. Boleh masuk ni. Bila-bila boleh masuk ni. Dia naik motor je. Masuk balik hari. Boleh tak? Alhamdulillah. Dah sampai pagi atas. Pagi dekat masuk terus ni lah, ke dalam. Ikut jalan bomba. Dia tahu bomba kat mana. Dia pun clear lah. Orang ni. Bomba. Kita nak pakai bawah dah boleh. Free ke bayar adik? Free ke bayar motor? Terima kasih. Handsome adik. Okey, Alhamdulillah. Dah sampai Padang Besar straight. Ini pun nampak macam tak berapa ramai. Bukan macam tak ramai, memang tak ramai. Kalau tidak ni pack ni dengan parking ni. Mana mau parking? Tak apa, naik motor mana-mana pun boleh parking. Inilah kelebihan naik motor. Wah. Tu. Motor no entry, parking boleh. Ya. Alhamdulillah. Okey. Turun. Tu lah. Alhamdulillah. Dah selesai membeli barang. Okey, kita on the way balik lah. Sekarang jam dah menunjukkan pukul 4.14. 4.14. 6 dah 18. Pukul 6 ke dah? Pukul 6 ke? Oh, pukul 6 lah. Kita tadi tengok ni jam kita. Dia kan jam Thailand. Jam kita pukul 6. La ilaha illallah. Lu tengok jam kan kita bila telefon dia masuk sepadan kan dia akan jadi Thailand punya ni. Tadi kita pukul 5. La ilaha illallah. Telefon dah nak semayang dekat tu tak apa. Itulah lupa. Dia masuk Thailand punya time. Tu yang pelik tu. Aduh. Jagalah ni biasa berlaku lah dekat aku ni. Kadang kalau kita pergi Padang Besar ni, kita punya telefon automatik dia akan tukar kepada masa siam lah. Aduh, aku dah ingat tadi pukul 5 lah tengok dalam tu. Pergi dekat aku punya jam ni dah pukul 16. Nak 18. Pukul 6. 6 suku. Hayya. Tu lah saya kata. Saya dah tengok dekat situ, confident. Oh, ayam ori. Okey, sampai sini saja video aku. Jangan lupa share, like dan subscribe. Okey, nice.
bergema, aku dan mesin satu jiwa.